Aku dah kata dah beli tak boleh pakai. Hampa duk kata this is football lah apa semua. Tengok Arsenal menang 1-0 dengan beli. Dan lah ni Arsenal 5 points clear. Boleh kata bukan satu kaki dah ni. Dua kaki. Cuma dada je tak sampai dekat garisan penamat lagi untuk menang EPL. Cuma Arsenal ada peluang untuk menang Liga lagi awal. Tak perlu harap menang game lawan Crystal Palace. Just tengok game ni untuk pastikan mereka juara EPL. Sebab apa orang kata ada possible besar gila City drop point? Sebab pasukan Bournemouth mereka dah unbeaten dalam 16 game terakhir. Kali terakhir mereka kalah pun adalah dengan pasukan Arsenal pada Januari lepas. Sejak tu sampai ke bulan Mei ni dah masuk bulan Mei. Dah masuk bulan Mei. Bournemouth tak kalah lagi mana-mana game tau. So tu adalah satu rekod yang bagi aku sangat-sangat unbelievable. Dan Manchester City ada misi yang cukup susah pada hari esok. Hero dalam game ni of course Kai Havertz. 60 million down the drain, Kai Havertz score again. So, betul ke? Aku ni. Betul kan? Tapi Kai Havertz score dalam game ni melalui goal corner. Tapi Havertz daripada hero hampir-hampir jadi villain dalam game ni disebabkan dia buat tackle kasar dekat player pasukan Burnley. Cuma ramai kata referee menyebelahi pasukan Arsenal. Walaupun aku ni tak adalah suka Arsenal kan. Tapi aku rasa tu adalah agak harsh juga kalau nak bagi red. Memang nampaklah ada sentuhan. Tapi sentuhan tu macam manja sangat. Dia macam tap macam tu saja. Dia bukan tackle dan dia tolak sampai boleh buatkan kawan ni injured. So aku rasa kad kuning tu adalah satu keputusan yang tepat. Hero yang tak didendang dalam game ni bagi aku adalah Declan Rice. Dia buat segalanya dekat bahagian tengah. Kalau contoh play pasukan Burnley dapat bola dekat bahagian tengah, kalau contoh nak lepas play-play lain macam Odegaard ke apa semua, okey. Tapi bila sampai dekat part Rice akan cepat-cepat tutup space dan rampas bola. Tapi walaupun pasukan Burnley kalah, aku tertarik gila dengan performance goalkeeper pasukan Burnley ni. Dia baru buat debut hari tu. Tapi aku rasa dia ada something dan dia ni muda lagi. So Kyle Walker, aku ingat dia ni dah habis. Sebab aku tengok sepanjang game daripada minit pertama sampai minit ke 90, dia tak sprint pun. Aku ingat dia dah tak ada dah. Tapi rupa-rupanya hujung-hujung game masa Martinelli dapat bola, boleh pula dia sprint. Hari betul dia simpan tenaga dia rupanya. Patutnya dia boleh je main elok-elok. Cuma dalam game ni bagi aku dia antara pemain yang paling mengecewakan. Overall tahniah pasukan Arsenal sebab selangkah lagi nak menang EPL. Sebab kita nak troll-troll pun, bila masa mereka kat atas, kita congrats lah kan. Itulah cara troll sejati. Hari betul menang pula.